Okey, Assalamualaikum. Selamat tengah hari guys. Hari ni kita macak lagi. Hari ni okay, agak-agak free juga lah. Sementara kita nak nunggu kena loceng ni. Kita sembang-sembang lah dulu. Jangan lupa tekan like, share dan subscribe guys. Tentang loceng tu mesti wajib tekan. Dan jangan lupa follow. So hari ni kita main keli lagi. Dan cuba untuk mendaratkan keli Afrika bersaiz mega lah dekat spot ni. Aku masih tak berjaya lagi mencari strike mega ni kat sini. Mega banyak-banyak guys kat situ. Tu situ. Sana tu. Lepas tu kat sana satu. Aduh, saiz mega-mega dulu. Cuba kena loceng je lah ni. Memang banyak, tapi hari ni air agak keruh, agak berbau sikit lah air dia. Sebab dah lama tak hujan kan, air tak mengalir. Bila slow tu air akan jadi bau lah. Sebab banyak sampah sarap kan. Sungai kita kat Selangor ni standard lah, sampah sarap memang berbau. Lagi-lagi waktu kemarau ni, tak ada hujan, tak ada apa. Tak tahu lah keli nak makan ke tidak umpan. Harap-harap dia ragut lah umpan kan. So macam biasa hari ni aku mancing pakai cengkerik. Tapi nyaris tadi kat kedai aku beli umpan tu, nasib baik tinggal 2 paket je mata kail saiz yang untuk main keli ni lah. Kalau tak ada tadi aku jam juga lah, tak tahu nak main apa kan. Memang target aku nak main keli ni. Kita tunggulah loceng. Okay guys, kita tunggu loceng kan. Dah start makan ke? Start makan dah tu. Aduh, tu ada getar ke tu. The rod yang nombor 1 sebelah sana dah bergetar tu. Tak tahu ikan apa. Okay. Tadi masa off camera, sebab aku tak nak bateri dia kembung. Bateri ni kembung, ada satu bateri dah kembung. Sebab terlalu panas kan, cuaca panas. Aku biar dia on standby kan untuk pre-record. Jadi dia panas. So tadi aku off kejap. Bila off kejap, dua-dua rod kena setap. Tak sempat nak record lah kan. Tengok guys, keli kat sini dia style dia makan macam tu. Dia sejuk sekali, lepas tu terlepas. Leader putus terus guys. Walai, leader terus putus.
Ni tadi ada gerak sikit ni. Tiba-tiba tali dia tegang. Ada gerak sikit. Selalunya keli Afrika ni dia hebat terus. Aku takut ikan lain. Haruan ke kadang tu kan. Tadi ada haruan timbul kat situ. Dia ada time tau. Ada time dia boiling kat situ, dia boiling. Ada time dia tak ada. Tadi kita mula jam 1, pukul 1 lah. 1 tengah hari. So setakat ni 2-3 kali kena loceng, tapi tak cut. Banyak boiling guys. Ni kan tempat aku baling tu. Rod ni aku baling sebelah sana. Dia memang tempat jarang boiling, tapi dia ada kat situ. Besar agak boiling kat situ kan, sekali-sekala. Tempat laluan dia juga. Tapi yang ni, yang depan ni baling memang tempat dia selalu boiling. Pening enggak ni Tunggu lama dah nunggu ni, berjam-jam dah ni. Masih tiada lagi. Tu. Aduh. Yang belah ujung tu nyari-nyari tu. Dia langgar kat tempat mata kail tu jatuh. Tapi dia tak ambil lah. Kena kan. Nyaris kena lagi. Strike guys. Dan tarik. Keli kecil je. Saiz gini keli biasa. Keli biasa. Biasa saja. Ya. Okay. So mata dia telan dah. Okay. Telan mata lah. Tuan, lompat ikan lah. Kita tunggu yang satu tu. Yang satu tu kita baling kat tempat dia. Tu rod ni yang dia kedua tu.
besar. Gemuk lah. Tengok kan. Hidup. Naik lah. Dalam 3 kilo. 3 kilo saiz dia. Nyari nak sangkut. Ni guys, keli Afrika. Alhamdulillah ada naik juga hari ni dalam lingkungan 3 kilo. Punya lama tunggu baru naik seekor saiz idaman lah. Kita tunggu yang rod satu lagi ni. Satu rod lagi ni dia tiba-tiba kendur tadi. Yang ni pun tiba-tiba kendur. Dia kendur je aku rembat lah. Nyari sangkut dia lari bawah. Bawah ni standard lah, dia akan lari bawah rubber kan. Tunggu-tunggu dia keluar tu, aku cepat-cepat tarik lah. Alhamdulillah naik juga. Jom. Okay guys, dah petang lah, pukul 4. So jadilah dalam 4 jam mancing. Hasilnya ada dah 2 ekor. Oh dia langgar tali. Loceng kan, dia langgar tali. Dia timbul ngangam dekat tali leader tu. Dia langgar. So guys, ingat nak balik dah. Korang jangan lupa like, share, subscribe. Harap korang terhibur dengan video kali ni. 2 ekor je berjaya didaratkan. Dalam seekor tu tak sampai sekilo. Yang second tu dalam 3 kilo. Alhamdulillah naik jugalah yang saiz. Kita pun nyari-nyari nak sangkut. Nasib baiklah kita menggunakan skill kita yang ada pengalaman lah dalam mancing sungai ni. InsyaAllah akan datang kita akan buat video lagi. Mungkin tengoklah keadaan macam mana. Kalau aku betul-betul free, kita boleh pergi jauh sikit lah mancing. Buat masa ni aku kena mancing dekat-dekat ni je. Buat konten pun tentang mancing juga. Tapi itulah ikan lain lah, kategori ikan lain. Tapi layan juga ikan keli Afrika ni. Siapa kata tak layan kan? Memang dia fight lah. Kalau keli biasa tu mungkin cepat lah dia punya ni. Kalau keli Afrika tu betul-betul kau kena saiz dalam 5 kilo, 8 kilo ke atas tu, memang dia punya fight memang kau-kau lah. Aku tak pernah bohong lah. Aku pernah fight keli Afrika 14 kilo saiz dia. Korang boleh cari video dia, Sungai Kelang punya master kan. Memang layan guys. Cuma dekat sini yang saiz besar-besar tu memang cerdik. Memang cerdik. Dia setakat cuit-cuit je. Dia cuit-cuit je. Tadi adalah putus mata kail. Dia rentap kan. Ada tadi masa yang adalah kot tadi minit ke berapa tadi. So okay lah guys, kita jumpa lagi di lain hari, di lain waktu, di lain strike. Semoga korang terhibur. Assalamualaikum.